Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syajaratul Balqis binti Zulkifli. Hari ini saya akan membentangkan tajuk aplikasi model EDI dalam pengajaran pendidikan Islam dengan memberi tumpuan kepada pembinaan laman Google Site yang bertajuk Wuduk Sempurna Tahun 1. Pertama sekali, model EDI diperkenalkan oleh Rosset pada tahun 1987 dan berasaskan teori behaviorisme. Model ini berfungsi sebagai panduan sistematik untuk guru mereka bentuk dan menilai bahan pembelajaran agar menepati keperluan murid. Ia terdiri daripada 5 fasa utama iaitu analisis, design, development, implementation dan evaluation. Fasa pertama ialah analisis. Secara umumnya, fasa ini bertujuan untuk mengenal pasti apa yang murid perlu tahu, tahap kefahaman mereka serta keperluan pembelajaran yang sebenar. Dalam konteks laman Google Site ini, hasil analisis menunjukkan bahawa murid tahun 1 perlu memahami asas wuduk terlebih dahulu sebelum mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Oleh itu, kandungan awal laman difokuskan kepada pengenalan dan kepentingan wuduk agar murid mempunyai asas yang kukuh sebelum belajar tata cara yang lebih terperinci. Fasa kedua ialah design. Pada peringkat ini, guru akan merancang struktur pengajaran, susunan isi, strategi PDPC serta media yang digunakan. Dalam pembinaan laman wuduk sempurna, saya menyusun isi secara berperingkat dan logik bermula daripada konsep wuduk, diikuti tata cara berwuduk, kemudian perkara makruh, perkara yang membatalkan wuduk, seterusnya uji minda dan pada akhirnya nota tambahan. Reka bentuk laman ini juga menekankan gabungan teks, visual dan aktiviti supaya murid bukan sekadar membaca tetapi turut berinteraksi dan berfikir secara aktif semasa belajar. Fasa ketiga ialah development. Secara asasnya, fasa ini melibatkan penghasilan bahan sebenar berdasarkan reka bentuk yang telah dirancang. Bagi laman Google Site ini, pelbagai elemen seperti teks, gambar, video dan nota interaktif dimasukkan bagi menarik minat murid. Sebagai contoh, bahagian visual langkah-langkah wuduk dibina dengan jelas dan berwarna bagi membantu murid memahami setiap pergerakan dengan mudah. Selain itu, reka bentuk laman juga mesra pengguna agar murid tahun 1 dapat menggunakannya secara kendiri tanpa kekeliruan. Fasa keempat ialah implementation. Secara umumnya, fasa ini merupakan fasa di mana bahan yang telah dibina mula digunakan dalam situasi sebenar pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks pembangunan laman wuduk sempurna, pelaksanaan dilakukan semasa sesi PDPC yang sebenar. Murid dapat berinteraksi secara terus dengan bahan pembelajaran yang disediakan, manakala guru pula berperanan sebagai fasilitator yang membimbing proses pembelajaran. Laman ini digunakan bukan sahaja untuk menyampaikan isi pelajaran tetapi juga bagi menggalakkan pembelajaran kendiri dan interaktif. Seperti contoh, bahagian uji minda membolehkan murid menilai tahap kefahaman mereka terhadap topik wuduk dengan cara yang menyeronokkan. Dan fasa yang terakhir sekali adalah fasa evaluation, di mana fasa ini sangat penting kerana ia menentukan keberkesanan bahan pengajaran dan sejauh mana objektif pembelajaran tercapai. Dalam laman Google Site ini, penilaian dibuat melalui 2 kaedah iaitu penilaian formatif semasa PDPC dijalankan dan penilaian sumatif iaitu selepas PDPC. Contohnya, guru boleh menilai kefahaman murid melalui aktiviti dalam uji minda, manakala maklum balas murid digunakan untuk menambah baik reka bentuk laman pada masa yang akan datang. Dengan cara ini, bahan PDPC akan dapat dikemas kini dan terus relevan dengan keperluan murid. Sebagai kesimpulan, model EDI memberi panduan yang jelas dan sistematik dalam membangunkan bahan pengajaran digital. Melalui setiap fasa daripada analisis sehinggalah penilaian, guru dapat memastikan bahan yang dibangunkan bukan sahaja menarik tetapi juga benar-benar membantu murid untuk mencapai objektif pembelajaran. Penggunaan model ini dalam laman Google Site telah membuktikan bahawa pendekatan sistematik mampu menjadikan pengajaran pendidikan Islam lebih berkesan, menyeronokkan dan interaktif. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.